Pada hemat kerajaan negeri, undang-undang sedia ada sudah mencukupi bagi menghukum mana-mana pihak yang didapati menceroboh tanah kerajaan, terutamanya dalam kawasan sensitif alam sekitar. Tindakan pendakwaan ke mahkamah akan diambil bagi memastikan pihak yang menceroboh dikenakan tindakan kompaun dan penjara. Kanun Tanah Negara KTN melalui Seksyen 425 dan 426 menyatakan jika mana-mana pihak yang menceroboh didapati bersalah di bawah seksyen ini, tindakan denda sebanyak RM500,000 dan penjara 10 tahun boleh dikenakan. Datuk Seri Yang di-Pertua, walau bagaimanapun kita faham undang-undang tanpa penguatkuasaan akan menyebabkan peraturan ini tidak dihormati. Oleh yang demikian, kerajaan negeri sangat komited untuk mengambil tindakan yang sewajarnya supaya petugas-petugas penguatkuasaan akan dapat mengambil langkah-langkah seperti mana yang sewajarnya, termasuk kekerapan mengadakan rondaan, dan jika tidak mencukupi anggota, kita kena cari jalan supaya anggota itu dapat ditambah. Kerajaan negeri memandang serius isu pencerobohan kawasan reserve sungai dan juga laut di daerah Bagan Datuk. Memandangkan daerah ini memiliki garis pantai terpanjang antara semua daerah, iaitu sepanjang 35 km dan kaya dengan ekosistem hutan bakau. Pentadbiran negeri melalui PTJ serta pejabat daerah dan tanah Bagan Datuk sentiasa komited dalam memelihara khazanah alam ini melalui tindakan-tindakan berikut. Pertama, tindakan di bawah Kanun Tanah Negara KTN. Bagi pencerobohan di atas tanah kerajaan, tindakan penguatkuasaan diambil mengikut Seksyen 425 Akta 828. Jika disabitkan kesalahan, penceroboh boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Kedua ialah tindakan berkaitan perlindungan hutan simpan. Bagi pencerobohan dalam kawasan reserve hutan, tindakan akan diambil di bawah Akta Perhutanan 1984. Ketiga ialah tindakan operasi bersepadu. Antara contoh tindakan yang telah diambil adalah pada 30 September 2024, satu operasi besar-besaran melibatkan pelbagai agensi iaitu Pejabat Daerah dan Tanah Bagan Datuk, PTG, PDRM, APMM, Jabatan Perhutanan telah dilaksanakan di Kampung Sungai Lancang bagi membantras pembinaan kolam udang haram seluas 20 ekar. Yang keempat ialah tindakan pemantauan kawasan hotspot. Tindakan pemantauan berterusan dilakukan di kawasan hutan simpan paya bakau sedia ada bagi memastikan tiada pencerobohan baharu berlaku.